Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Aku live malam-malam buta lah hari ni kan. Berapa dah? 9 lebih dah. Sekejap dah lah kan. Lepas malam-malam ni nanti tak boleh tidur lah, terlelap lepas maghrib tadi. So, malam ni kita cover. Sepatutnya kita cover hari Selasa pukul 2.30. Tapi tak sempat, dia dah urusan family. Nak daftar anak sekolah lah apa dan sebagainya. Ada pula podcast. Nanti tungguan podcast saya dengan satu syarikat lain lah. Okay. Kita nak cover buku ni kupasan ilmu berdasarkan buku ni. Kita tak pakai TV malam ni, kita cerita direct apa yang ada dalam buku ni. So dengar apa kita nak cerita. Topik kita hari ni adalah tentang kelesuan melampau atau chronic fatigue syndrome. Muka surat 22. Mak ni. So siapa ada buku ni? Cepat. Keluarkan buku masing-masing. Tengok muka surat 22. Apa cerita dia? Apa itu kelesuan melampau kronik? Atau istilah orang putih ni adalah chronic fatigue syndrome. Sebenarnya ramai yang kena masalah ni. Dia lah masalah kelesuan yang melampau. Maksudnya dia rasa letih, lesu yang teruk sangat kan. Sangat umum berlaku pada warga emas dan orang yang ada penyakit-penyakit kronik. Apa nak? Dia bukan sekadar rasa ngantuk tu normal lah. Kadang-kadang kita letih dan ngantuk kan. Macam saya tadi terlelap sekejap lepas maghrib dia, itu normal lah kan. Tapi sebenarnya dia adalah masalah kelesuan yang sentiasa berlaku. Dia mencerminkan kekurangan tenaga fizikal, mental dan motivasi. Mental atau motivasi yang berpanjangan. Cerita dia adalah berpanjangan dan tidak boleh walaupun selepas berehat. Kadang-kadang kita letih, lepas kita tidur, kita rehat, lepas tu kita segar balik. Macam saya tadi terlelap sekejap, bangun-bangun, okey segar dia boleh buat live malam buta ni. Kan? Dia juga menjadi simptom awal bagi pelbagai penyakit termasuk masalah anemia, kurang sel darah merah, masalah kekurangan nutrien, kurang vitamin dan sebagainya, masalah thyroid, kurang thyroid, masalah kemurungan dan sindrom keletihan kronik, chronic fatigue syndrome. Itu dia punya istilah yang biasa digunakan lah. So jenis kelesuan yang biasa berlaku adalah dari segi fizikal, badan rasa lemah, mudah penat, baru naik tangga rasa nak pingsan dah, letih kan. Juga masalah lemah mental, cepat hilang fokus, bila berfikir dia loading tak habis-habis. Itu masalah dia. Dan emosi yang tak stabil, mudah marah, hilang motivasi, rasa burn out, rasa tak ada mood, tak ada selera, tak ada dan sebagainya lah kan. Ni sebenarnya adalah tanda-tanda masalah chronic fatigue syndrome. Okay. Baiklah, kalau kita nak cari punca dia banyak lah kan. Biasanya diagnosis yang dibuat adalah benda yang general, rasa letih. Biasanya kita akan cek ada kaitan dengan penyakit ke, gaya hidup ke kan. Dan apakah rawatan dan apakah lifestyle yang kita buat untuk mengelakkan masalah ini berpanjangan. Okay. Kalau tengok daripada buku ni, surat seterusnya dia ceritakan antara punca-punca penyebab umum berlakunya masalah chronic fatigue syndrome ialah yang pertama adalah kekurangan zat besi. Bukan Iron Man tau. Zat besi ni memang keperluan tubuh manusia kan. Kita punya sel darah merah kan menggunakan zat besi untuk membina sel darah merah lah. Terutama pigmen merah tu yang dipanggil hemoglobin. Dia komponen utama dia adalah zat besi. So kalau kita kurang zat besi, apa yang terjadi ialah sel darah merah akan kurang. Bila sel darah merah kurang kan, oksigen dalam tubuh menyebabkan kita rasa letih dan lesu. Itu antara punca dia lah kan. So kekurangan zat besi antara punca berlakunya masalah chronic fatigue syndrome, terutama pada wanita. Dalam buku saya dah pada wanita, vegetarian, orang yang tak makan daging dan orang yang mengalami kehilangan darah lah. Biasanya wanita lah tu, ataupun lelaki yang mengalami pendarahan seperti accident dan sebagainya. Boleh berlaku. Okay. Lagi satu punca kurang zat besi adalah masalah asid perut yang lemah sebab banyak sangat makan ubat gastrik. Sebab penyerapan zat besi berlaku dalam perut kita. Boleh satu bahan namanya intrinsic factor, yang mana intrinsic factor tu akan menjadi aktif bila kita cukup asid. Bila asid tu lemah disebabkan pengamalan ubat-ubat gastrik, dia boleh menyebabkan gangguan pada penyerapan zat besi. Tu jangan main-main ubat-ubat gastrik pasal dengan makan. Lagi apa yang menyebabkan kekurangan sel darah merah ialah kekurangan vitamin B12 dan B9. Ini mengganggu pembentukan sel darah merah dan kesihatan sistem saraf. Yang seterusnya, kekurangan magnesium. Sebab tu kita cadangkan, kalau orang rasa letih-letih, ambil magnesium suplemen. Jangan tanyalah, ini CKD boleh tak, ni penyakit tu boleh tak, kecil manis boleh tak. Memanglah boleh, kau memang ada masalah pun. Semua orang yang berpenyakit kena ambil suplemen magnesium. Kan? Lepas tu,
orang yang ada masalah kencing sweet, macam manis dulu kan, dia mengalami masalah gula yang tak stabil, juga menyebabkan kelesuan melampau. So kalau kita gula kejap turun, kejap naik, asyik makan benda-benda yang high glycemic index punya karbohidrat, dia boleh menyebabkan tenaga jadi crash, jadi letih lepas makan, ngantuk yang melampau yang tak boleh nak kontrol. Dia kadang-kadang kalau bahayanya kalau lepas makan pergi memandu, dia boleh kena micro sleep yang sangat berbahaya dan boleh melibatkan masalah orang lain. Kita ni masalah, akhirnya langgar orang pula. Okey. Satu lagi, punca kelesuan melampau adalah keradangan kronik. Sebab tu dalam pengamalan pemakanan sihat, kita kena ambil banyak makanan-makanan yang melawan keradangan. Contoh paling senang, sayuran dan buah-buahan. Contoh lain ialah minyak-minyak sihat, minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, habbatus sauda, ni semua ada bahan-bahan anti keradangan dalam dia. So, pengamalan makanan-makanan yang melawan keradangan adalah penting untuk mencegah masalah letih dan lesu. Dan pengamalan seperti jus DN72 depan saya ni, nampak ni, jus DN72 ni penting sebab ada bahan anti keradangan dalam tu, ada 7 bahan dalam tu, itu astaxanthin, quercetin, kurkumin, piperin, roselle, stevia dan cukai pearl. Semua ni bantu mengurangkan keradangan dalam tubuh. Lagi satu punca badan yang diletih lesu chronic fatigue adalah kerana masalah fungsi mitokondria yang menurun. Dipanggil mitochondrial dysfunction. Ini berkaitan dengan usia, beban toksin yang melampau, stres oksidatif, banyak sangat radikal bebas dalam badan, dan juga penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kencing sweet itu kan, masalah hypertension, darah tinggi, masalah kardiovaskular dan sebagainya, boleh menyebabkan rasa lesu yang melampau. So dalam buku saya ni, saya cerita macam mana kita nak selesaikan masalah corak pemakanan yang disarankan. Baca, lepas tu kena baca buku. Siapa tak ada buku ni, dapatkan buku ni cepat. Siapa belum ada, klik link yang kita bagi beg kuning kat bawah tu, dapatkan buku ni, dapatkan suplemen-suplemen yang saya cadangkan untuk menyelesaikan masalah chronic fatigue syndrome, terutama orang ada ada orang beli, terima kasih. Okay. Terutama orang yang ada masalah penyakit-penyakit kronik, seperti kencing sweet, darah tinggi dan sebagainya. Nampak? Okey. So, apakah pemakanan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah chronic fatigue syndrome? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Belum ada soalan, tak apa. Kita teruskan lagi. Kalau tak ada soalan, tak apa. Aku setengah jam, aku berhenti. Kan? Yang pertama, kena mengamalkan sayur-sayuran berdaun hijau dan juga sayuran yang berwarna gelap seperti sawi, bayam, kangkung, dan juga brokoli. Nampak tak? Kan? Semua sayuran ni kaya dengan antioksidan, zat besi dan magnesium yang saya sebut tadi. Dan juga pengamalan buah-buahan yang rendah gula seperti buah beri, buah jambu, buah apa lagi yang rendah gula, macam buah dragon fruit pun boleh, buah kiwi pun boleh. Itu antara dia, buah kiwi, contoh kan. Okey. Pengamalan bijirin penuh. Kalau makan yang bijirin, kena ambil yang whole grain. Itu maksud bijirin penuh. Contoh kalau nasi lah, nasi apa nama ni, brown rice, ataupun nasi yang masak dengan minyak, tahu tak? Ataupun yang ada kekacang. Contoh yang paling senang, kalau bijirin campur kekacang adalah tosi. Nampak tak? Makan tosi dibuat daripada tepung beras yang dicampur dengan kacang dal. Pengamalan tu sangat bagus sebenarnya. Sumber tenaga yang perlahan, kaya dengan vitamin B kompleks. Nampak tak? Lepas tu ambil protein-protein yang berkualiti tinggi, protein yang segar, bukan ambil protein-protein proses. Makanan proses tak mahu. Kita ambil protein segar, contohnya daging merah, organ dalaman, telur, ayam, itik, makanan laut, ikan, sotong, udang, kepang, kuang dan sebagainya. Kupang dan sebagainya, nampak tak? Pengamalan minyak sihat penting, terutama minyak zaitun. Minyak zaitun ni sangat baik untuk kesihatan. Minyak kelapa dara, kalau yang lagi power lah, MCT oil, MCT sawit dan sebagainya. Dan lagi satu yang penting, ialah minum air yang cukup. Dan air yang kita minum mesti mengandungi mineral. Jangan ambil air RO. Kalau nak bagus lagi, ambil air hidrogen tu, lagi power. Dia antioksidan yang baik. Nampak tak? Kan? Tapi yang benda, apakah makanan-makanan yang kita nak elakkan pula? Apa makanan yang kita nak elakkan untuk mencegah masalah kelesuan melampau ni? Nombor satu adalah gula. Berhenti gula, badan akan rasa lebih bertenaga. Lepas tu, makanan ultra proses. Duk makan roti putih dia gaul, makan roti canai, makan pastries, makan kuih-kuih dari tepung gandum macam donat ke kari puff, memanglah letih lesu badan. Kan, tu kena faham, okey? Lepas tu kalau minum kopi berlebihan, kafein yang berlebihan lah.
Sampai dekat 10 cawan sehari tu melampau. Atau yang lagi teruk, minum arak lah. Minum arak pun menyebabkan kolesterol melampau. Okey, itu dia. Nampak tak? Itu yang saya cuba saya tulis dalam buku ni. So, siapa nak tahu apa yang saya cakap ni, ada dalam buku ni, dapatkan buku ni cepat nampak ni. Ada nampak page ni. Nampak page 24. Nampak? Tengok. Okey, nampak tu? Ni ada cerita. Apa chronic fatigue syndrome, apa key nutritional guideline, avoid processed food, elakkan makanan-makanan proses. Elakkan high carbs food. Ni tak? Elakkan makanan yang tinggi karbohidrat proses. Focus on whole food. Makanan kita kena ada sayur dan buah-buahan. Eat veggies and green. Nampak tak? Makan sayur daun hijau dan vegetable lah. Tomato ke apa, ketimun dan sebagainya. Eat fresh fruit. Macam buah berries yang saya sebut tadi. Buah tempatan pun okey. Buah pisang pun okey. Sumber magnesium yang baik buah pisang tu. Buah apa lagi? Buah tempatan. Buah dragon tu boleh. Buah jambu boleh. Buah pisang boleh. Apa lagi? Buah temikai boleh. Buah apa nama tu? Temikai susu boleh. Suka hati lah apa pun kan. Lepas tu bila nak makan protein-protein yang sihat yang saya sebut tadi lah. Okey. Dan apa lagi nak bantu mengurangkan masalah chronic fatigue? Yang seterusnya adalah pengamalan suplemen. Apa suplemen number wahid? Ni yang kat depan kita ni. Contohnya ialah multivitamins dan multiminerals. Dia complete. Semua multivitamin yang penting ada dalam tu. Dan dia ada mineral juga. Apa tak? Yang seterusnya saya dah sebut tadi. Iaitu pengamalan magnesium. Kita tak ada betul dekat sini. Tapi tengok kat beg kuning kita tu ada. Magnesium. Boleh beli magnesium glycinate pun boleh. Okay. Magnesium citrate pun boleh. Kan? Magnesium threonate pun boleh. Magnesium taurate pun boleh. Tak kisahlah. Tapi yang paling common biasa senang boleh ambil magnesium glycinate. Satu lagi benda yang penting yang boleh diamalkan adalah suplemen yang bagus diambil setiap hari untuk elakkan orang ada chronic fatigue ni. Orang rasa letih su tak habis-habis ni. Suplemen ni sebenarnya boleh bantu naikkan balik fungsi mitokondria badan. Iaitu coenzyme Q10. CoQ10. Dapatkan kat beg kuning tu. Okay. Yes, terima kasih yang beli. Apa lagi yang boleh bantu suplemen? L-carnitin. Yang beli tu terima kasih. Terus support saya, insyaAllah. Kalau anda support saya akan terus buat konten-konten yang bermanfaat, mengajar ilmu pemakanan sihat dan suplemen-suplemen sihat. Kan? Bagi siapa yang ada masalah personal, masalah kesihatan yang peribadi, kena buat consultation lah bang. Tak boleh offline datang jumpa, buat online, tak ada masalah. Kita ada buat sebenarnya. Servis consultation yang proper. Jangan duk tanya komen dekat social media. Lepas tu expect kan kita nak jawab panjang-panjang, tak ada lah. Sebab saya kadang yang sana tu saya tak tahu lelaki ke perempuan ke entah apa dia tu, user. Cuma salah dia. Kan? Mana boleh kita sebagai doktor profesional nak rawat secara profesional lah. Takkanlah aku nak rawat main cikai-cikai jawab kat komen. Aku bukannya kan. Kau pernah jumpa ke doktor wirawat dekat-dekat tu komen? Mana boleh. So janganlah tanya kat komen apa beritahu kau punya jawab apa result darah lah apa, tak payahlah macam tu kan. Okey. Apa lagi satu suplemen yang baik? L-carnitin. Banyak. Okey. Satu lagi yang penting suplemen yang penting untuk orang yang selalu letih lesu ni lah vitamin D3 dan K2. Boleh dapatkan juga. Dan juga pengamalan bahan-bahan suplemen yang dipanggil adaptogen. Contoh adaptogen yang paling popular adalah ashwagandha. Ataupun lagi satu yang bagus adalah apa nama tu? Cendawan, cordyceps. Apa dia? Lindsay. Ada bukan macam tu lah. Apa nama tu? Boleh lah tu. Boleh kan. Tapi antara ni lah Rhodiola, Rosacea, Cordyceps ni antara benda-benda yang boleh bantu. Suplemen yang boleh bantu. Ni semua ada dalam buku saya. Kalau kau tak reti apa yang saya cakap tadi, beli buku ni cepat. Muka surat 22, 23, 24. Panjang saya cerita ni. Sampai 4 muka. Cerita pasal kolesterol melampau. Apa lagi strategi yang gaya hidup yang menyokong untuk pemulihan masalah kolesterol melampau? Nombor 1, kena tidur cukup. Jangan tidur lambat-lambat. Pada aku pun nak tidur lah. Besok nak mengawal. Nampak tak? Lepas tu, bersenam. Senaman ringan dia cukup. Tak payah nak berdiri kan. Nak angkat sampai beratus kali kat gym tak payah. Sampai 4-5 jam nak duduk kat gym tak payah. Dia senaman ringan ni, pusing-pusing badan tu, pusing-pusing badan tu, 3 round sudah lah. Kan jalan-jalan sudah lah. Itu je. Ataupun nyangkul-nyangkul sikit ke depan rumah tu kan. Boleh je.
Kan, senaman ringan saja tapi kena buat selalu lah. Kena buat regangan juga, jalan kaki boleh, berenang boleh. Ini semua bantu membebaskan bahan nama dia endorfin, menghilangkan rasa sakit badan. Yang lagi seterusnya dan yang penting ialah pengurusan stres. Jangan biarkan stres menelan diri kita. Kalau stres tu menekan diri kita, pergi cari jalan, clearkan stres, pergi jalan ke, tengok laut ke, tengok sungai ke, jalan-jalan ke, shopping ke, suka tingkau lah kan. Mana-mana yang tak stres tu jalan buat. Lepas tu dapatkan pendedahan pada cahaya matahari. Ni semua saya tulis dalam ni. Nampak? Siapa tak ada buku ni? Siapa tak ada buku dalam ni? Siapa tak ada buku ni? Cepat. Baca. Dapat buku ni. Dapatkan sekarang juga. Kan? Siapa tak dapat, rugilah kau. Aku duk kupaskan ilmu daripada dasarkan buku ni. Ya nak? So, siapa nak join saya dalam program kupasan ilmu yang saya buat? Hari ni Selasa lewat sikit. Patutnya pukul 2.30 hari. Tapi kau dah hal. Kan? So kita kupas malam-malam buta ni, tak apa, siapa sempat tengok, kita letak kat channel merah ni kan. Lepas tu, detox ringan. Antara benda yang boleh bantu detox ialah yang kat depan kita ni. Nampak ni? Jus DN72 boleh bantu untuk detoksifikasi, nampak? So amalkan jus DN72 ni setiap hari untuk bantu detoksifikasi. Dia juga sumber antioksidan dan anti keradangan. Yang sangat powerful. Kan? Lepas tu kena minum air secukupnya. Minumlah air cuka apple, air cuka kurma boleh, air limau boleh, air lemon boleh, limau nipis boleh, limau kasturi boleh, suka hatilah. Itu antara benda yang bagus. Tapi kena ingat, jangan guna gula. Gunakan stevia di minum-minumnya. InsyaAllah. Kelesuan melampau atau chronic fatigue syndrome adalah masalah yang kompleks. Dia bukan ada satu, ni ambil produk satu pun hilang, tak ada. Dia tak macam tu. Dia kena membetulkan semua gaya hidup kita. Kan? Dan pemakanan kita, insyaAllah gabungan pemakanan seimbang, suplemen yang terpilih, yang menyokong fungsi mitokondria dan pengurusan stres serta gaya hidup sihat sangat penting. Terutama di kalangan warga emas dan pesakit kronik. Rawatan secara holistik ini mampu memulihkan semula tenaga harian, fungsi mental dan kualiti hidup anda. Okey, ada soalan? Kalau ada sakit lutut, boleh makan gigi dulu. Lagilah bagus. Orang ada sakit lutut, lagilah kena amalkan jus DN72. Faham tak? Sebab jus DN72 ni bersifat anti keradangan dan antioksidan. Sakit-sakit lutut, punca dia keradangan kronik. Dan juga antara punca keradangan kronik ialah stres oksidatif. Banyak sangat radikal bebas dalam badan. So, kita perlukan something untuk melawan radikal bebas. Okey. Dia dah beli buku tu awal-awal. Buka buku sekarang. Buka buku surat 22. Terima kasih yang dah beli, support saya insya-Allah. Dengan sokongan anda tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah saya lagi bersemangat untuk meneruskan usaha mendidik masyarakat. Masyarakat kita sebenarnya banyak masalah kesihatan. Dan masalah bagi saya lah, punca utama kenapa masyarakat kita banyak masalah kesihatan ialah ilmu yang salah yang diterapkan selama ni. Ilmu pemakanan hanya berdasarkan kira kalori, takut makan lemak, takut makan kolesterol. Itulah yang menjahannamkan masyarakat. Sebab masyarakat tak sedar sebenarnya pengamalan minyak sihat tu sangat penting. Pengamalan makanan berkolesterol, macam contohnya daging merah tu penting untuk hilangkan. Saya cerita makan daging merah, makan organ dalaman, makan hati ke, limpa ke, paru ke, usus ke kan, pedal ayam pun bagus. Ini semua makanan-makanan yang sangat bagus, membetulkan masalah kurang zat besi tadi. Di samping tu pengamalan macam ni, air cuka apple. Air cuka apple, bismillah. Dia akan memulihkan balik penghadaman, memulihkan asid perut kita. So penghadaman akan lebih sempurna lah. Itu yang kita nak. Faham tak? Jangan takut minum cuka apple. Ini minum cuka apple tanya bila nak minum lah, berapa kali sehari lah. Kau ingat ubat apa ni? Cuka apple adalah satu amalan. Kan, minum cuka apple ni satu bentuk amalan harian. Kau pernah tanya ke orang, kau berapa kali minum sirap satu hari? Berapa kali kau minum teh satu hari? Suka hati kau lah nak minum macam mana pun. Dia amalan. Faham tak? Amalan minum teh, kopi, semua tak ada masalah. Kan? Sebab tu kita kena tahu ilmu dia. Jangan main bantai kan. Tak tahu apa benda yang kita buat. Kan? Main ikut. Lagi satu, jangan mengharapkan pengamalan ubat-ubat hospital boleh menyelesaikan masalah kronik fatigue. Kebanyakan masalah utama masyarakat kita yang ada penyakit kronik sebab dia banyak sangat makan ubat.
Ubat-ubat ni bukan tak ada side effect. Aku ni doktor, aku tahulah. Tapi kadang-kadang masalah ni hospital apa alternatif yang dia ada. Dia tak bagi ubat, dia nak bagi apa? Itu masalah utama dia. Faham tak? Yes, ada soalan apa lagi? Nama apa cuka apple yang terbaik? Dia nama Dr. Norman lah. Apa lagi kau tanya aku? Memanglah. Dia nama Dr. Norman kan. Sebab dia nama cuka apple Dr. Norman, kita ada campur sikit madu dalam tu. So, lagi best. Dapat minum cuka apple sambil minum madu sekali. Dia nama cuka kurma pun ada. Nama Dr. Norman. Boleh dapatkan dekat kita punya tu, kat showcase kita tu. Showcase tu, klik kat situ lah. Support sikit, kita letak kat beg kuning lah sekarang. Tak ada kan? Okey. Apa lagi soalan? Dia bagi feedback. Dia kata buku dalam rujukan ni boleh bila-bila masa memerlukan sebab bagus. Ya, sebab tu saya suruh orang beli. Sebab tu kita buat program kupasan ilmu. Betul tak? Tujuannya sebenarnya ahli kadang-kadang orang baca tak faham. Jadi masa ni lah kalau kau tak baca, kau tanyalah masa live-nya. Itu tujuan dia kan. Kalau tak ada, dengarlah penerangan saya. Tentang apa chronic fatigue ni. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita sebenarnya mengalami chronic fatigue syndrome. Kita ingat sebab kita dah tua. Alah, aku dah tua, letih. Tak. Kadang-kadang bukan faktor umur sebenarnya kan. Bukan faktor kita ni dah beruban ke dah tak. Ataupun kita stres banyak ke. Ya, memanglah orang stres tu letih kan. Tapi sebenarnya kita boleh overcome. Siapa yang tak stres hidup dalam dunia ni? Kan, kalau tak nak stres, sudah gubur. So, itu pun agak stres kena bantai malaikat. Mana dah tahu kan. Itu cerita dia. So, kalau kita nak selesaikan masalah tadi saya cakap, yang berkaitan dengan rasa letih, lesu yang berpanjangan, kita kena beramal dengan gaya hidup sihat. Pemakanan kita kena ada cukup sayurannya, kena ada buah-buahannya, kena ambil minyak sihat, kena makan makanan protein sihat, lemak sihat kan. Protein sihat macam daging merah, daging ayam, daging kambing, daging lembu, daging ikan, makan sotong udang, kupang kerang dan sebagainya, semua okey, tak ada masalah. Makan telur, jangan pergi buang pula kuning telur tu, makan telur semua sekali, jangan makan kulit je. Faham? Itu je lah insyaAllah. Apa lagi soalan? Ada soalan? Oh, ni dia bagi tahu dia. Faktor makanan. Saya dulu lemah sebab nak makan proses amalkan minyak sihat dah bertenaga. Ya, betul. Sebab tu orang kalau sebenarnya dia buat IF untuk dia berasa selesa untuk berpuasa. Bukanlah kita suruh puasa panjang-panjang tu, tak ada. Tapi nak kita rasa senang nak berpuasa, kita masa makan tu, kita kena banyak makan minyak. Minyak ni bukan sekadar memberikan sumber tenaga bila kita makan. Minyak juga adalah sumber antioksidan. Macam contoh ni minyak zaitun. Ada minyak zaitun kat sini? Tak ada. Contoh minyak ni MCT pun ada tak minyak ni? Mana? MCT pun ada ni. Ni sumber tenaga yang baik ni. Minyak zaitun pun bagus. Dalam minyak zaitun ada 4 antioksidan yang utama. Hydroxytyrosol, tyrosol, oleokental dan oleuropein. Dalam MCT sawit ni ada juga antioksidan. Tak? Sebab dia daripada minyak sawit. Minyak sawit antara antioksidan yang utama dalam adalah vitamin E, tocotrienol, squalene, beta carotin kalau minyak kalsium merah. So memang bagus lah kan. Itu semua benda-benda yang bagus, penting untuk kita amalkan. Minyak kelapa dara juga ada antioksidan dia lah. Ada polifenol dan sebagainya kan. Tapi yang paling penting dalam minyak kelapa dara atau minyak kelapa atau santan atau ialah MCT dia. Sebab tu kita ada produk terus ada MCT. Boleh amalkan. Ada satu lagi produk nama dia Neolorin. Tak? Itu MCT monolorin. Itu juga energy booster, boleh hilangkan rasa letih, lesu dan sebagainya. So siapa yang rasa letih, lesu boleh amalkan Neolorin juga. Dia dapatkan kat kita punya showcase tu. Okay? Tajuk hari ni kelesuan melampau. Ya. Sakit badan dia baru masuk ni. Terlepas kapal beli buku. Terlepas kapal beli buku. Lepas tu boleh tengok dekat live ni kita akan letak kat channel merah. Kau pergi tengok kat situ. Tolong subscribe saya, support lah sikit kan. Kat channel merah. Okay, insyaAllah. So siapa yang belum dapatkan buku ni, dapatkan dengan klik beg kuning kat bawah tu. Bila dah dapat buku ni, boleh buka merujuk muka surat 22 yang kita bincangkan. Dan jumpa kita minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita akan buat kupasan ilmu. Tajuk dia hilang ingatan. Memory loss. Apa punca dia, apa kaitan dia. InsyaAllah kita akan cerita macam ni lah sekali lalu. Tapi kalau siapa nak bertanya, boleh bertanya masa tu lah. Kan insyaAllah bersedia. Kalau ada apa-apa baca dan tak faham, boleh tanya saya. InsyaAllah kita membuat program kupasan ilmu berdasarkan buku ini. Buku saya yang terbaru, iaitu Panduan Pemakanan dan
Suplemen. InsyaAllah. Okey, tu dia. Siapa belum dapat? Siapa belum dapat? Ada voucher TikTok. Ada voucher TikTok. Nampak tak? Kalau beli masa live ni lagi special harga. Nampak? So dapatkan sekarang juga. Jangan buang masa. Sekejap lagi aku nak berhenti dah live. Penat aku nak tidur ni, ngantuk. Dan aku pula kena kelesuan melampau. Okey, itu je. Sudahlah kot. Penat dah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kan? Teruskan support saya kan. InsyaAllah. Follow saya rapat-rapat dekat semua social media. Tak kira lah kan ya. Ke TikTok ni pun bagus. Apa dia? Kalau tidur susah nak dapat sleep yang cukup, boleh menyebabkan kelesuan tak ada. Ya, tidur tak cukup adalah punca kelesuan melampau juga. Ingat masa tidur adalah waktu untuk badan kita rehat dan juga sel-sel kita akan mula detox. So kalau tidur tak cukup, ia mengalami toxin overload, antara punca kepada masalah kelesuan melampau. Macam mana nak dapatkan tidur yang cukup ialah memastikan kita cukup antioksidan dalam pemakanan. Boleh ambil suplemen-suplemen seperti magnesium, dia boleh membantu tidur yang nyenyak. Melatonin boleh bantu tidur yang nyenyak. Ataupun dia boleh amalkan satu suplemen yang ada dekat showcase kita tu, namanya GABA-Rex. Itu pun bagus. Contohnya tadi, kalau pregnant boleh makan GABA-Rex tak? GABA-Rex pregnant. GABA-Rex pregnant sebenarnya kalau ikut tak adalah masalah, itu herba je. Tapi kalau tak pasti elakkan. Tapi vitamin semua tak ada masalah. Herba-herba kebanyakannya tak ada masalah. Tapi untuk to be safe kata orang. Tak payahlah. Lepas dapat pregnant so boleh makan. Kan? Lagi satu benda yang penting untuk bantu tidur yang cukup adalah satu, saya cakap tadi, adaptogen. Nama dia ashwagandha. Kita ada ashwagandha, insyaAllah. Boleh amalkan ashwagandha. Okay. Kita ada probiotik NHF. Boleh tengok dekat showcase. Yes, probiotik ni contohnya. Ni. Probiotik apa ni? Ni probiotik juga penting untuk bantu pemulihan usus. Bila usus kita sihat, sebenarnya apa yang jadi ialah kita sebenarnya akan menyerapkan nutrisi-nutrisi penting dengan lebih baik. So boleh menyelesaikan masalah chronic fatigue ni. Nampak? Kita 2 minit terakhir, siapa nak tanya soalan? Cepat. Siapa nak tanya soalan? Tajuk kita hari ni ialah chronic fatigue syndrome. Kelesuan melampau yang kronik. Maksud kronik tu bukan kronik tu teruk. Maksud kronik tu lama. Kau dah lama bertahun-tahun rasa letih, lesu. Bila nak pergi kerja rasa nak bangun pun tak larat. Lepas tu balik kerja rasa nak cari katil, nak terjun dekat kita punya katil. Punya dah letih ni tu kan. Itu antara dia lah. Kan? Probiotik kat mana doktor? Ada kat showcase. Kan? Ni lah. Depan ni. Kat showcase. Kita tak letak dekat beg kuning tadi. Tak letak kat beg kuning. Terlupa. Nanti kat showcase. Tak masalah. Kan? Dua-dua dia tu. Ada satu yang kotak biru tu boleh. Ataupun tak ada kat sini simbol dah habis. Okey. Ni soalan. Probiotik, apa beza probiotik kapsul yang tadi tu dengan yang biru? Beza dia yang kotak biru tu dia ada prebiotik sekali tu. Yang ni hanya ada probiotik sahaja. Sebab tu yang biru tu lebih mahal sikit. Dan dia dalam bentuk serbuk letak dalam mulut. Kan? Okey. Kalau probiotik yang ini dia kapsul. Lebih mudah nak ambil lah. Itu je lah beza dia. Tapi kandungan spesies strain dia dalam tu sama. Ada 18 strain. Lagi banyak strain lagi bagus. Okey. Kalau GABA-Rex dekat belakang itu pregnant tak suggest. Betul lah. Kita kata tadi. Sepatutnya herba ni tak ada masalah. Tapi kalau tak pasti dan tak takut, tak sure, jangan ambil. Itu saja. Okey. Ambil lepas dah bersalin tu. Tapi kalau vitamin dengan mineral tak ada masalah. Magnesium ke, multivitamin ke, vitamin C ke, vitamin D ke, vitamin E ke, semua tak ada masalah diambil semasa mengandung. Malahan digalakkan sebab keperluannya meningkat. Wanita yang mengandung, keperluan vitamin dia semua meningkat sebab dia kena tanggung oleh seorang dalam perut dia tu. Okey. 1 minit terakhir. Okey, 1 minit terakhir. Jom. Nak tanya-tanya cepat. Kotak. Tak ada. Apa ni? Ada tak? Probiotik mana ada gula? Tu ke kapsul? Apalah gula-gula kau ingat apa kita ni nak jual gula ke apa? Tak ada. Kau sibuk warak sangat lah konon. Kan? Tak payahlah warak sangat. Kita ni pun lagi tahu pada awak lah. Tahu tak aku nak letak gula dalam probiotik aku Ni probiotik 18 strain. Dia mana ada gula? Dia ada kuman baik je. Nampak? Nampak tu.
Ah, 18 strain. Apa cerita gula-gula tak habis-habis ni? Kau produk orang lain kau ni cerita ke? okay. Okay? Okay. Ini je dah habis lah. Admin dah lelap lah. Tak apalah, nanti kita masukkan balik stok lah, tengoklah. Nanti datang kita ni tu, showcase tu tengok. Dah ada, so belilah. Kalau tak ada, contact je admin. Nanti kita hantar terus. Sebenarnya stok ada dekat sini. Nanti dia lupa nak update dekat dalam showcase. Tadi ada dah beli tu. Ya ke? Okey dah tu. Okay, 30 saat terakhir. Cepat, ada apa soalan lagi? Okay. Jangan lupa dapatkan buku ni. Buku ni ada voucher daripada TikTok, claim, lepas tu check out dan beli terus. Nampak tak? Kalau nampak, komen nampak. Tu komen dapat harga berapa dekat beg kuning. Okay. Tengok kat situ. Kan? So kalau ada masalah stres melampau, ia akan mengalami kelesuan melampau, nak kurangkan stres, kita kena buat macam-macam benda lain, distract yourself, exercise pun cara yang baik, dan juga pengamalan suplemen adaptogen macam ashwagandha, antara benda yang bagus juga yang boleh diamalkan, insyaAllah. So siapa yang stres memang akan rasa letih dan lesu. Okay. Okay, dah. Okay, saya ingat itu saja. Hari pun dah ngantuk ni. Aku pun nak tidur, aku pula stres. Kan? Tak larat aku, mata pun dah kuyu-kuyu ni, ngantuk ni. Kan? Okay. Saya ingat kita jumpa lagi dalam live akan datang. Follow saya rapat-rapat. Siapa yang belum subscribe, klik butang tu. Okay. Subscribe dan follow rapat-rapat. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi ilmu, belajar sama-sama kerana kesihatan dengan ilmu yang betul. Siapa yang boleh dapatkan buku saya, klik beg kuning beli buku. InsyaAllah join kita dalam kupasan ilmu dalam minggu-minggu mendatang. Setiap minggu insyaAllah kita akan buat sekali kupasan ilmu dan belajar. Masih boleh tanya soalan insyaAllah. Okay? Saya selesai live kita malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Ciao, ciao.